Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan atau menceritakan kisah tentang tragedi 14 Oktober iaitu pembunuhan Xing Xuan. Memperkenalkan nama saya. Tanpa membuang masa, dipersilakan saudara saya Alif Aiman untuk memulakan. Okey, saya akan memulakan penceritaan hari ini. Putrajaya, sebuah bandar yang biasanya tenang, digemparkan dengan satu tragedi yang merobek hati. Di tengah kesibukan musim peperiksaan, seorang pelajar perempuan, Yap Xing Xuan, ditemui tidak bernyawa di dalam tandas sekolahnya. Beliau maut ditikam. Siapakah suspeknya? Suspeknya adalah seorang rakan sekolah beliau sendiri yang berusia 14 tahun. Mangsa menggunakan sebuah bilah pisau rembo dan kerambit dan meragut nyawa Yap Xing Xuan. Dakwaan awal menyatakan lebih 200 tikaman diderita mangsa. Satu angka yang tidak masuk akal bagi seorang remaja. Kita beralih kepada konsep permasalahan kes ini. Di sisi undang-undang, ini adalah Seksyen 302 pembunuhan. Tetapi di sebalik istilah undang-undang, ini adalah krisis kemanusiaan. Pembunuhan mencerminkan hilangnya empati dan kasih sayang. Ia adalah panggilan kecemasan untuk kita melihat kembali kesejahteraan mental masyarakat kita. Kerana membunuh satu jiwa ibarat membunuh seluruh kemanusiaan. Seterusnya kepada faktor utama. Mengapakah kes ini terjadi? Pertama, kesihatan mental. Remaja hari ini memendam tekanan emosi yang luar biasa. Stigma lemah. Jika berjumpa kaunselor membuatkan kemarahan mereka membusuk di dalam diri hingga meledak menjadi tindakan agresif. Kedua, pengaruh media sosial. Dunia tanpa sepadan menghidangkan dark content, budaya revenge, malah filem-filem yang mengagungkan gangsterism. Keganasan mula dilihat sebagai jalan keluarnya. Dan yang ketiga, maafkan saya, runtuhnya nilai moral. Apabila nyawa tidak lagi dianggap suci dan agama hanya di bibir tanpa penghayatan, manusia hilang pedoman untuk menyelesaikan konflik secara aman. Bagi melanjutkan kes ini, saya menjemput kembali Encik Haikal untuk menceritakan dengan lebih lanjut. Terima kasih saudara Alif. Jadi, saya akan meneruskan iaitu Pak, kesan kepada semua. Kesannya, keluarga mangsa hidup dalam bayang-bayang trauma yang abadi. Suspek pula di usia 14 tahun sudah menghancurkan masa depannya sendiri dan sekolah kini bukan lagi zon selamat tetapi tempat yang mencetuskan fobia. Kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan kanak-kanak kini goyah. Kita semua sedang berada dalam ketakutan. Seterusnya ialah jalan keluar penyelesaian, iaitu strategi bagaimana kita untuk membendung. Strategi kita harus drastik. Sekolah perlu memperketat keselamatan fizikal, pemeriksaan beg dan rondaan kawasan yang berisiko tinggi. Namun, kunci utamanya adalah intervensi psikologi. Unit kaunseling mesti proaktif, bukan menunggu pelajar datang, tetapi mencari mereka yang sedang sakit di dalam. Ibu bapa, anda adalah benteng pertama. Pantau perubahan tingkah laku anak-anak. Kerjasama antara sekolah, rumah dan pihak polis melalui PPS adalah salah satu cara kita membina semula persekitaran yang selamat. Dan akhir kata penutup untuk pesanan kepada semua. Pesanan buat diri sendiri dan semua juga, jagalah emosi anda dan emosi saya juga. Jika tertekan, beranilah mencari bantuan. Satu kesilapan kecil dalam membuat keputusan mampu menghancurkan masa depan selamanya. Maaf. Buat kita semua, jangan sesekali menormalisasikan keganasan. Tingkatkan pengawasan, tingkatkan komunikasi. Marilah kita wujudkan komuniti yang sedang melindungi agar tragedi Yap Xing Xuan adalah yang terakhir bagi Malaysia. Sekian daripada saya dan juga saudara Alif Aiman. Sekian daripada kami. Terima kasih.